Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Testing, cubaan suara 1 2 3. Cubaan suara 1 2 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Okey teman, baik. Okey, jap saya tengok. Kita sambung tuan-tuan. Okey, teman apa khabar, sihat ke? Yang berada di platform TikTok boleh share live kita seperti biasa tuan-tuan. Masuk live kita, tap screen, teruskan share live kita tuan-tuan. Yang berada di platform Muka Buku Facebook. Okey, teman apa khabar, sihat ke? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Hari Raya Ustaz, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Suara tak ada . Okey teman. Alhamdulillah, hari ini teman kita nak sambung, iaitu sunat-sunat haiat, sunat-sunat yang mana sunat ini agak ringan. Haiat ni tuan-puan sunat-sunat yang ringan tau. Maksudnya kalau tuan-puan tertinggal pun tuan-puan tak perlu sujud sahwi lah, tak digalakkan lah. Bukan tak digalakkan, tak perlu. Okey, tapi kalau tuan-puan nak buat pun boleh, tak ada masalah. Sunat haiat kita sambung yang ke-27. Okey, yang ke-27 iaitu menghadapkan anak-anak jari kaki ke kiblat ketika sujud. Tuan-tuan, time sujud tu, jari tuan-tuan puan menghadap kiblat, kaki tuan-tuan pun menghadap kiblat. Tuan-tuan dan puan-puan, itu dikategorikan sebagai sunat hai'ah. Sunat dapat pahala. Okey. Yang ke-28 membaca tasbih 3 kali ketika sujud. Ni dah tahu dah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ustaz, nak baca lain boleh ke? Boleh. Time sujud tuan-tuan baca lain. Baca apa Ustaz? Tuan-tuan baca subhanallah alhamdulillah pun boleh, tak ada masalah. Clear? Baik tuan-tuan, yang ke-29. Bagi lelaki merenggangkan 2 lutut dan 2 tapak kaki dan merenggangkan perut daripada paha dan merenggangkan siku daripada rusuk, dan bagi perempuan pula dalam keadaan sebaliknya ketika sujud. Apa maksud dia ni Ustaz? Oi. Senang cerita tuan-tuan, bagi lelaki dia merenggang-renggangkan anggota dia. Laki ni tuan-tuan angkat takbir pun besar. Kalau perempuan angkat takbir nipis, bawah sikit kan. Kalau sujud pun lelaki dia kembang sikit, kalau perempuan dia kuncup. Itu adalah sunat. Boleh? Itu adalah kategori sunat. Baik? Clear teman? Ada soalan tak nak tanya? Meh, saya buka soalan teman. Kita dah masuk yang ke-30 ni teman. Sekejap minum sekejap. Bismillah. Alhamdulillah. Tenaga. Okey teman. Okey, ada soalan tak? Saya buka soalan ni tuan-puan. Kan tuan-puan mulalah kata tak tanya. Jom kat sini pula. Ya, alhamdulillah bertambah juga ilmunya. Alhamdulillah. Ada soalan tak tuan-puan? Kalau tak ada saya nak terus ni. Ada? Saya buka soalan dulu tuan-puan. Kita santai-santai je ni tuan-puan. Kita belajar fardu ain ni benda yang santai-santai. Tapi janganlah santai benar sampai tuan-puan tak dapat. Santai tapi sampai. Okey. Ada soalan? Ustaz, kalau acik sembahyang taubat sah ke kalau tak sujud seperti orang yang sihat? Sah. Okey. Sebab apa? Sebab tak sihat kan? Sakit. Setakat ni still okey Ustaz? Boleh Clear Okey, jom kita pergi seterusnya. Seterusnya yang ke-30. Yang ke-30, sunat yang ke-30, takbir intiqalat, iaitu membaca Allahu Akbar ketika bangun daripada sujud untuk duduk antara dua sujud. Tuan-tuan, setiap kita punya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua tu kan pergerakan-pergerakan kita kan ada baca Allahu Akbar kan.
Itu nama dia takbir intiqalat, takbir perpindahan, hukum dia sunat. Clear? Ustaz, kalau lepas baca bacaan sujud dan rukuk kita banyakkan berdoa munajat, boleh tak? Boleh. Ustaz, kalau solat malam tapi tak solat sunat, buat solat qada, lepas tu buat witir, boleh ke? Boleh. Lagi? Faham? Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Clear? Tuan-tuan tahu tak? Saya nak cerita dengan tuan-tuan. Hari tu kan ada satu video viral lah saya tengok. Hari tu ada satu video viral, bukan viral lah, saya rasa baru lalu kot kat TikTok saya. Dia ada seorang ustaz ni kata, saya nak tanya tuan-tuan, ustaz nak bagi tahulah. Hukum qada solat. Ada yang kata qada solat ni tak perlu. Kalau dia memang malas solat, dia ni memang susah nak solat, liat nak solat, solat-solat yang dia pernah tinggalkan tak perlu qada. Okay. Pendapat seterusnya mengatakan perlu qada. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, majoriti di sisi mazhab, 4 mazhab wajib qada solat. Okey? Tapi ustaz tu ustaz kontroversi lah tuan-tuan. Tak nak sebut siapa, tuan-tuan cari sendirilah. Ustaz kalau buat sujud sahwi kena baca zikir apa? Subhana man la yanamu wa la yashu. Kalau hafal. Tak hafal ganti dengan zikir lain pun boleh. Ustaz boleh tak kalau? Kalau apa? Ustaz boleh tak kalau? Kalau je. Kalau apa? Okay, sampai kalau je. Wajib qada tuan-tuan di sisi 4 mazhab. Cuma ustaz tu ustaz kontroversi lah. Memang ada pandangan tapi tak cenderung sangat lah tuan-tuan. Okay, clear. Baik. Yang ke-31 baca sujud sahwi tu baca sekali atau 3 kali Baca 3 kali sunat. Baca sekali pun boleh. 3 kali sunat. Sujud sahwi kan. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. 3 kali. Kalau ganti dengan zikir dalam solat tu boleh tak ustaz tu sujud sahwi? Boleh? Puan Mira? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih pun boleh. Acik terlupa baca kunut tak buat sujud sahwi, boleh ke? Boleh. Tapi sebaiknya buatlah. Okey, dapat sunat. Tapi kunut pun tak buat, sujud sahwi pun tak buat. Solat masih sah. Ustaz boleh tak lepas qada puasa wajib dan kita nak terus sambung puasa sunat 6 Syawal? Boleh tak? Boleh. Okay, clear. Boleh tak gabungkan solat sunat? Boleh. Tapi niat dia saja aku solat sunat 2 rakaat. Gabungkan niat tak boleh. Gabungkan solat itu mudah-mudahan dapat pahalanya boleh. Okay, gabungkan niat tak boleh lah. Saja aku solat sunat 2 rakaat. Saja aku solat sunat 2 rakaat. Tuan-puan buat solat sunat duha, waktu duha. Pada masa sama tuan-puan niat juga lintas dalam hati nak solat hajat. Boleh, tak ada masalah. Dapat pahala juga. Tapi gabung tak boleh. Saja aku solat sunat taubat, hajat. Kan? Tak boleh macam tu. Okay? Semua nak digabung. Saja aku solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tahiyatul masjid. Kerana Allah Ta'ala. Tak boleh. Okay? Ustaz kalau Iqra' dah mula ke? Belum lagi. Saya cuba minggu ni insyaAllah. Kalau saya boleh pakai iPad saya, insyaAllah minggu depan saya mula dah. Tahajud pun tak boleh ke? Tak boleh apa tu? Gabung tak boleh tuan-tuan. Gabung niat jangan. Boleh ke gabung niat puasa ganti dengan puasa Syawal? Boleh niat puasa qada. Okay, sambil tu lintaskan mudah-mudahan, lintaskan dalam hati mudah-mudahan dapat pahala puasa sunat 6. Boleh. Ustaz selalu bersiaran setiap hari ke? Isnin hingga Jumaat jam 11 pagi di platform TikTok Ustaz Lah Official. Isnin hingga Jumaat jam 9.30 pagi di platform TikTok saya sendiri Ustaz Aidil. Nak masuk mana? Duduk masuk. Saya solat sunat hajat, taubat tahajud, lepas tu baru berdoa. Boleh tak? Boleh. Okay? Clear? Baik. Kalau buat witir 1 rakaat saja boleh ke? Boleh. Tapi terbaiknya buat 3. Okay? Tapi boleh. Tak ada kesalahan. Tapi buat 3. Clear. Baik. Nombor 31. Sunat 31. Cara duduk antara 2 sujud ialah dengan duduk iftirash. Tahu duduk iftirash? Duduk tahiyat awal. Tuan-tuan tahu duduk tahiyat awal tak? Siapa tahu duduk tahiyat awal? Siapa tahu duduk tahiyat awal? Angkat tangan. Duduk antara 2 sujud macam duduk tahiyat awal. Sunat. Tapi nak sujud, nak duduk yang macam kaki macam tu kan? Kaki macam ni kan? Pun boleh. Clear Baik.
Clear? Okey, jom pergi seterusnya. Nombor 32, sunat hay'ah 32, membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ketika duduk antara dua sujud, bacaan itu sunat hay'ah, dapat pahala. Solat taubat boleh tak buat lepas solat Zuhur? Boleh? Dapat? Tuan-tuan bacalah. Rabbighfirli warhamni itu tuan-tuan ada 7 doa. 7 ke 8 doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 tuan-tuan doa. Rugilah tak baca. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku, warhamni, kasihkan aku, wajburni, cukupkan aku, warfa'ni, angkat darjat aku, warzuqni, rezekikan aku, wahdini, beri petunjuk kepada aku, wa'afini, maafkan aku, wa'fu anni, ampunkan aku. 8 doa tuan-tuan, rugi tak baca. Baca Ustaz, saya tak boleh lipat kaki masa duduk jadi krem ngilu. Boleh ke kaki letak macam biasa? Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam lagu Yunaisi dan Naufal Nisa. Jom solat Ustaz. Apa tu? Ustaz, jika kita ada wuduk, kita makan hanya kumur selepas tu. Tak payah ambil wuduk semula. Boleh ke? Boleh. Makan tu, lepas tu nak solat. Kumur. Lepas tu mau solat. Okay? Ustaz, solat Ishraq biasa pukul berapa? Solat sunat Ishraq biasanya selepas syuruk. Syuruk biasa pukul berapa? Okay, syuruk katalah. Contoh. Syuruk pukul 7 suku. Okay, bukan imsak. Imsak tu puasa. Imsak lain. 10 minit sebelum subuh tu nama dia imsak. Okay, katalah syuruk habis waktu subuh 7 suku dah contoh. Syuruk nak solat sunat Ishraq. Okay, lebih kurang 15 minit selepas syuruk. Contohlah 7 suku syuruk. Jadi tuan-puan nak solat sunat Ishraq tu katalah 7.30, 7.40 macam tu boleh. Okay, clear? Duha pula Ustaz. Duha tu buatlah pukul 8 suku ke. Macam tu. Ustaz, bila baca tahiyat akhir, bila boleh letak jari tunjuk ke bawah balik Lepas dah habis baca tu boleh letak. Ataupun nak terus sebelum bagi salam tu letak pun boleh. Dia tak ada masalah. Qadha mestilah kalau apa ni? Solat qadha mestikah kalau Zuhur mesti waktu Zuhur, tak boleh waktu lain? Tak. Qadha bila-bila masa boleh. Waktu Zuhur tuan-puan nak qadha maghrib malam tadi pun boleh. Solat Zuhur dulu, lepas tu bangun solat qadha maghrib malam tadi tinggal pun boleh. Faham Tak semestinya kalau Zuhur waktu tu kena qadha Zuhur je. Asar waktu tu qadha asar je, tak semesti, dia bila-bila boleh. Qadha ni bila-bila waktu boleh, bila-bila masa boleh. Sebab dia hutang. Hutang bayar ada masa ke? Nak bayar hutang kat orang kata, jangan bayar sekarang. Bayar esok. Hari ni kau jangan bayar hutang tau, bayar hutang esok. Ada orang macam tu teman. Bagus betul kan? Kita esok pun lupa. Hutang kan, boleh lah bayar, tak ada masalah. Bila-bila masa boleh bayar. Okay. Ustaz, solat malam kita solat tahajud dulu kan kepada solat yang lain? Boleh, solat tahajud dulu pun boleh. Saya sebelum COVID buat duha siap-siap dalam jam 7.45 pagi. Boleh kan Ustaz? 7.45 subuh pukul berapa? Kalau boleh duha ni ambil setengah jam ke 45 minit selepas subuh. Katalah subuh pukul 7 suku. Pukul 7.45 ataupun pukul 8 tu boleh duha. Okay. Ustaz, solat duha sampai pukul berapa? 30 ataupun 45 minit sebelum zuhur. Qadha mesti selepas waktu sembahyang fardu ke Ustaz? Tidak Acik Suzana. Qadha ni bila-bila masa sahaja. Bila-bila masa. Ustaz, saya nak beli handphone. Ustaz, saya nak beli headphone. Recommend boleh? Saya bukan jual handphone, saya tak tahu. Saya bukan kedai handphone. Tanya orang kedai handphone. Selepas solat asar boleh buat qadha je ke? Ya, qadha ataupun solat-solat yang bukan berwaktu. Okay? Solat jenazah boleh tak lepas asar? Boleh, sebab ada sebab kan? Solat sengaja-sengaja tak boleh lah. Ustaz, macam mana nak elakkan bila solat teringatkan perkara-perkara lain? Bila teringat, tuan-tuan cepat-cepat istighfar. Ataupun kita cuba faham makna kita solat. Okay, itu salah satu cara lah. Okay, yang ke-33. Yang ke-33, sunat yang ke-33, membaca salawat Ibrahimiyah dalam tahiyat akhir. Itu saya beritahu. Membaca salawat kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, itu adalah sunat. Okay?
Baca tahiyat akhir sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu rukun. Jangan tinggal. Jalan jam terlepas asar. Solat maghrib dulu ke qada asar dulu? Maghrib dulu lepas tu qada asar. Okey? Dapat? Solat qada boleh buat bila-bila masa kan Ustaz? Bila-bila masa pun boleh buat. Ustaz, saya buat qada dalam masa duha. Boleh? Tak ada masalah. Kak Roslina Ina. Ustaz, macam mana kalau saya terlelap tidur masa subuh, lepas tu bangun buat kerja kejap, lepas tu qada jam 9 pagi. Terbaiknya Puan Fatin, bangun itu qada terus. Ustaz, kalau solat qada kita baca surah Al-Fatihah saja boleh tak? Boleh. Solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat 1 salam atau 2 salam Ustaz. Qabliyah lepas zuhur. Kalau buat 4 rakaat, terbaiknya buat 1 salam. Tapi nak buat 2 salam pun boleh. Okay? Tapi kalau dah buat 4 rakaat tu 1 salam je lah. Sah tak solat kalau ingat maksud bacaan dalam solat hanya sedikit saja Ustaz? Sah. Assalamualaikum Ustaz Aidil. Waalaikumsalam. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Puasa 6 boleh niat puasa Syawal dan puasa ganti tak? Niat puasa ganti dulu. Okay? Puasa 6 tu kita lintaskan sahaja. Jangan gabung niat. Boleh? Clear? Cepat? Ustaz, solat tahajud waktu pukul 4 pagi terus solat tahajud dulu boleh ke? Kemudian baru solat taubat. Boleh? Maaf tadi terlepas dengar. Duha bermula bila? 30 minit ataupun 45 minit selepas subuh. Dia lebih kurang 20, 30, 40 minit macam tu lah lepas subuh. Lepas habis subuh. Faham dan jelas? Alhamdulillah. Salam Ustaz. Jawab tadi dah. Hajah Salihah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada soalan ke? Ustaz kan dulu nama Nabi Muhammad solat waktu tahiyat akhir dia sebut nama dia ke? Oh, saya faham soalan ni. Zaman Nabi Muhammad, Nabi solat, Nabi sebut tak nama dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi sebut tak? Nabi sebut ke tidak? Benda tu. Tuan, jawapan tu saya bagi tahu kepada tuan-tuan puan. Sebagian ulama kata benda tu menjadi rukun kerana benda tu adalah pada ulama, tuan-tuan. Ulama-ulama yang membahaskan benda tu rukun. Okey? Dapat? Adakah Nabi sebut? Sebagian ulama mengatakan, ya Nabi sebut. Nabi pun berselawat juga. Sebab dia kata, sebab Nabi kata, Nabi bagi tahu dalam hadis kan, man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyarah. Siapa yang selawat ke atasku dengan 1 selawat, Allah selawat ke atas dia dengan 10 selawat. Okey? Kalau solat berjemaah di rumah dengan di masjid sama tak pahalanya? Tak sama. Jemaah di masjid lebih besar afdal pahalanya. Okey? Bagi lelaki lah, perempuan lain bab. Clear? Baik, nombor 34, duduk tawarruk pada tahiyat akhir, iaitu duduk sebelah punggung dengan menghulurkan kaki kiri ke bawah betis kaki kanan. Nombor 34, duduk tawarruk. Tawarruk ni apa Ustaz? Tawarruk ni duduk macam tahiyat akhir yang kita buat biasa tu. Biasa kita buat kan, punggung kat bawah. Duduk tahiyat akhir biasa kita buat tu. Tu sunat. Ada yang cakap solat qada dulu, contoh zuhur tertinggal sampai masuk asar, qada dulu ke? Tuan-puan, qada dulu pun boleh, tapi saya cenderung kepada solat waktu itu. Contoh tertinggal asar dan masuk maghrib, solat maghrib dulu baru qada asar. Tapi nak buat qada asar dulu baru maghrib pun boleh, tak jadi kesalahan. Okey? Tuan-puan? Bismillah. Ustaz, bayar kafarah tu macam mana? Bayar dekat pusat zakat, Baitul Mal. Okey. Kalau tertinggal solat asar secara sengaja, bukan qada dulu ke dan baru buat solat maghrib? Ya, dua-dua boleh. Okey, qada dulu. Ada sebagian ulama kata betul, pandangan tu ada dalam kitab. Qada dulu lepas tu buat maghrib. Tapi tuan-tuan nak buat maghrib dulu baru qada pun boleh, tak jadi kesalahan. Dia tak adalah sampai wajib. Tak adalah solat itu tak sah. Tak. Dia tak sampai tahap tu, tuan-tuan. Puasa qada bersama puasa sunat Syawal, tapi hari pertama puasa lupa sebut puasa sunat 6 Syawal. Tak apalah. Kan dah niat malam tu dapat pahala. Solat isyraq, syarat memang subuh perlu jemaah dan baru boleh buat isyraq? Tak semestinya. Solat sunat kena baca doa iftitah dulu ke? Doa iftitah tu sunat. Ustaz, bila keadaan kita hutang 1 rakaat bila solat jemaah? Persoalan tu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, ada soalan lagi teman? Oh, boleh mana-mana. Ya, terbaiknya buatlah qada dulu. Tapi tuan-tuan nak solat maghrib dulu pun tak ada masalah. Ustaz, period boleh pergi kubur ke? Ni soalan-soalan popular. Ni nak masuk. Ni kan biasa hari raya kau nak pergi kubur. Kau jangan pergi kubur.
kau tu tengah uzur. Orang tua-tua kan. Period ataupun uzur ataupun kita kata dalam keadaan haid, boleh ke pergi kubur? Jawapan dia boleh. Okay, setengah riwayat ataupun setengah ulama memakruhkan, tapi taklah sampai mengharamkan pergi kubur. Okay? Makruh sahaja sebagian ulama. Hukum dia boleh lah. Okay. Isyraq boleh buat di rumah tanpa solat jemaah? Ya, ya boleh. Cepat Ustaz nak tanya, solat untuk dapat jodoh mana yang bagusnya? Istikharah. Bukan jodoh je, apa-apa pilihan. Ustaz, bolehkah kita pegang meja nak bangun dari sujud sebab susah sakit punggung? Boleh, tak ada masalah. Pas buat solat subuh, boleh qada solat subuh ke Ustaz? Boleh. Boleh ke Ustaz? Saya tak pergi pun sebab orang cakap tak boleh. Itulah dia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya cari tuan-tuan dan puan-puan Jabatan Mufti Okay, hukum wanita haid ke kubur. Tuan-tuan dengar betul-betul? Hukum wanita haid menziarahi kubur adalah harus dibenarkan menurut pandangan yang muktamad, selagi mana ia menjaga adab, aurat serta aman dari fitnah. Nampak? Tu. Walaupun ada pandangan yang memakruhkannya. Sumber Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan saya minta maaf. Saya minta maaf awal-awal. Orang-orang tua ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada masalah sikit tau. Tahu tak apa masalah dia? Dia terlalu anggap kepercayaan dia yang dulu-dulu tu sebagai hukum. Ini yang satu masalah ada tuan-puan. Orang dulu-dulu ni, saya tak salahkan orang-orang tua saya minta maaf. Tapi orang tua ni kadang-kadang dia ada pemahaman yang susah kita nak betulkan. Dan tambah pula pemahaman tu melibatkan agama. Kita kena tegur lah. Kita kena tegur. Sebab ini melibatkan agama. Kalau melibatkan pantang larang petua-petua tu lain bab. Jangan pergi kubur. Tak boleh pergi kubur time period. Kenapa tak boleh? Tak boleh lah. Kenapa? Tak boleh. Iyo, kenapa? Apa sebab? Tak boleh. Tak boleh. Orang dulu kata tak boleh. Biasa tak? Tuan-puan, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan yang mengatakan dalam fiqh, tuan-tuan dan puan-puan, hukum dia harus. Ada sebahagian makruh. Tak sampai haram, tuan-puan. Baik. Tu kan kadang saya orang bukan nak marah orang kampung, semuanya tak. Lepas tu kan dia kata, budak muda, tak ada ilmu, ilmu cetek. Dah dikata orang gitu ilmu cetek. Yalah tahulah ilmu dia memang cetek. Tapi bacalah buku tuan-tuan dan puan. Saya tunjukkan tuan-tuan satu buku. Tuan-tuan, buku ni siapa rajin baca? Saya baca buku ni tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan nampak buku apa saya tunjuk? Nampak? Saya tunjuk tuan-tuan dan puan. Nampak buku apa? Cuba sebut. Terbalik Nampak tuan-tuan buku ni? Fatwa Imam Al-Nawawi. Tuan-puan, Fatwa Al-Imam Al-Nawawi, Fatwa Imam Nawawi, sumber rujukan fatwa dalam mazhab Syafi'i. Saya beli tuan-tuan dan puan, saya baca. Baca. Masalahnya orang ni tuan-puan, dia tak nak baca. Lepas tu kan bila kita tegur, dia kata kita itulah inilah. Lepas tu suruh kau baca, kau malas. Mendengar kau malas, baca kau malas. Lepas tu ikut je cara kau. Tuan-puan, dalam ni sangat-sangat seronok untuk membaca masalah-masalah Fatwa Imam Nawawi, tuan-puan. Baca. Ni buku ni, baca. Saya tunjuk tuan-tuan dan puan. Buku-buku ni saya rujuk. Kenapa Ustaz nak rujuk Ustaz? Sebab saya mengajar fardu ain. Fardu ain ni benda fiqh tuan-puan. Benda fiqh ni banyak orang salah faham. Tuan-puan, ini buku antara saya baca. Saya bacalah, saya tak adalah baca semua. Maksudnya saya baca sahih, saya bacalah 2-3 muka surat. Tuan-puan nampak? Apa nama kitab ni? Bayan Linnas. Tuan-puan baca. Penjelasan isu-isu semasa. Dalam ni, jilid 1. Ni kita baca tuan-tuan dan puan. Bacalah tuan-puan, buka tengok. Selak permasalahan cukai lah, masalah apa lah. Tengoklah kita tengah mengajar apa. Saya fokus bab-bab solat lah. Faham? Ni saya baca. Tapi yang saya tengah baca sekarang tuan-tuan, Fatwa Imam Nawawi. Seronok tuan-tuan, ni. Saya baca buku ni. Baca lah saya satu hari satu muka surat, satu hari 2 muka surat, boleh lah. Kenapa Ustaz tunjuk tu? Supaya orang tuan-tuan dan puan dia menjadi faham. Okay? Ustaz nak solat ikut imam tapi imam dah rukuk. Perlu ke kita ganti 1 rakaat? Rukuk ikut imam. Ustaz kalau kita tengok kubur Kristian nanti kita jadi bodoh. Boleh ke cahaya? Orang tu tua cakap kan? Taklah. Tapi janganlah tengok tak baik. Tu je.
Ustaz baca kemudian bagi sinopsis. Acik tak melawak je Ustaz. Saya tak ada masalah tuan-puan, saya tolong bacakan, saya bagi sinopsis. Kadang-kadang saya geram orang ni bila kita baca, penat-penat kita baca, kita bagi tahu, lepas tu dia tak nak percaya. Kan? Suruh baca dia malas, kita baca terangkan kat dia, dia tak nak dengar pula tu. Geram kan? Ustaz buat syarahan tentang isi buku tu boleh? Saya sekarang tengah baca buku ni. Saya tengah baca buku ni Asas Fardhu Ain. Saya syarahkanlah buku ni dulu. Buku ni rujukan untuk saya baca. Sebab saya suka bidang-bidang fatwa ni tuan-puan. Okey, saya suka. Fatwa dengan tadabbur, tu memang saya suka. Tadabbur saya pakai kitab tafsir Ibnu Kathir. Seronok. Beli mana buku tu Ustaz? Beli kat Shopee je. Tapi beli kat Shopee tu pastikanlah penerbit tu yang betul. Kalau imam terlalu laju, kita jadi kelang kabut. Macam mana tu Ustaz Ikut je imam. Tapi imam tu pastikan tamak ninah lah. Clear. Saya ada buku tu Ustaz, Alhamdulillah. Bacalah. Ustaz, if orang tua cakap lagi anak perempuan tak berkahwin, saya gitu ayah akan tanggung dosa anak. Tidak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tak tanggung dosa orang yang lain. Tanggung tu macam mana Ustaz? Kalau dia tak menegur salah anak tersebut. Dia dah tegur, tapi anak tu buat juga dosa. Ayah tak menanggung dosa anak tersebut. Isteri pun sama. Kita dah tegur, tapi isteri tu buat dosa. Adakah suami menanggung dosa? Tidak. Dia dah gerak datang dalam perempuan, isteri dia. Kan? Tapi isteri tak solat juga, tapi tak menanggung dosa. Saya ada dah buku tu Ustaz, bila nak guna buku biru tu. Sekarang dah guna dah. Boleh Ustaz, anak meninggal tak pergi kubur sebab uzur lain bab. Saya pun suka tadabbur Ustaz. Alhamdulillah. Tadabbur ni kita kena baca dulu tuan-tuan, faham kisah dan seterusnya baru kita huraikan. Seronok. Kalau suka masuk kelas saya jam 9.30 pagi, okey? Allah Akbar. Ustaz, macam mana nak pupuk minat membaca? Kita mengajar. Kalau kita mengajar, kita berkongsi dan kita akan baca. Tuan-tuan, kalau saya tak mengajar, kan, saya tak mengajar tuan-tuan, saya tak kongsi ilmu, saya pun malas baca tuan-tuan, terus terang cakap. Tak payahlah nak kata ustaz mesti suka membaca. Tak, tu orang lain kot. Saya ni cakap terus terang tuan-tuan, saya bukan suka sangat membaca. Tapi disebabkan saya tahu tanggungjawab aku ni nak mengajar orang. Aku ni nak mengajar masyarakat. Orang tengok aku ni 500 orang, 600 orang, kadang 1000 orang. Nak mengajar, aku kena bertanggungjawab, kena sampaikan ilmu yang betul. Kalau salah, tarik balik, betulkan. Jadi kita kena baca. Okay? Ustaz ada kelas tadabbur kat TikTok, ada jam 9.30 pagi, nama akaun TikTok saya, Ustaz Aidil. Masuk hari-hari, Senin hingga Jumaat. Okay, makcik tak pandai nak order, tak apa. Kalau orang uzur haid boleh ke kalau melawat kubur? Tadi dah jawab dah, Puan Di Anggun. Okay, uzur haid boleh pergi kubur. Harus. Sebagai ulama makruh. Okay, tapi muktamadnya haruslah. Tiap-tiap hari saya dengar kelas tadabbur Ustaz, insya-Allah. Alhamdulillah. Macam imam tak terlalu jelas dan laju. Macam mana Ustaz? Ikut je imam tu. Saya fikir macam nak pindah je rumah dekat Ustaz, sebab best lah dengan Ustaz jawab soalan. Ustaz dah kahwin dah, Alhamdulillah, anak seorang, masuk 2. Apa nama TikTok Ustaz? Ustaz Aidil. A-I-D-I-L. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, boleh teman dia kena banyak baca lah teman. Seronok baca ni. Hukum melukis. Melukis apa? Apa yang dilukis? Telur masak kicap. Nama dia telur masak kicap. Sedap pula nama telur masak kicap. Telur masak kicap. Tanya hukum melukis. Lukis apa? Kena tahu. Salam jas. Jas tu apa? Saya sakit ustaz kot. Saya sakit. Bila kawan nak datang raya, saya mengelak dengan cakap tak ada di rumah. Berdosa ke ustaz? Cakap je saya sakit. Tak sihat. Doakan saya dapat jodoh yang baik Ustaz. Allahumma amin. Ustaz dah kurus bertambah handsome. Bila kurusnya? Tak kurus lah Jam berapa mula solat Isyraq? Puan Hajah Salihah. 15 minit ke 20 minit ke 15 ke 20 minit selepas habis waktu subuh. Okay. Niat puasa Syawal sekali dengan qada boleh ke? Niat qada dulu. Okay, jangan gabungkan niat. Ustaz, saya nak drive ni, nak pergi kenduri kawan. Saya dengar je Ustaz cakap. Boleh. Cepat dan tepat je jawapan Ustaz. Gen Z Ustaz. Kami budak Gen Z. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum melukis benda hidup tapi muka je? Lukis apa nak tahu? Benda hidup tu apa? Nak kena tahulah. Dia lukis muka-muka orang-orang yang melibatkan agama ke? Kena tahu lukis apa? Nak tahu lukis apa tu? Benda-benda hidup je lah, lukis apa? Dia lukis muka Tuhan-Tuhan agama lain ke? Kena tahu.
Tu nak tahu lukis apa. Soalan kena jelas lah. Hukum melukis dan kartun mewarna anime boleh ke? Melukis dan warna kartun tak ada masalah lah, asalkan tak melibatkan agama. Hukum ada frame gambar dalam rumah tak menjadi kesalahan. Sebagian ulama kata tak boleh kalau gambar tu terlalu besar, tak boleh. Kalau setakat gambar tu biasa-biasa, letak pun tak terlalu tinggi sangat, biasa standard, tak jadi kesalahan. Sembayang guna bantuan sejarah digital boleh ke Ustaz? Boleh. Lukis muka Ustaz? Muka saya? Janganlah lukis muka saya. Bintang atau manusia kot? Boleh lah, tak ada masalah. Solat Isra' boleh buat kat rumah ke? Boleh. Lukis apa nak kena tahu lah lukis apa. Kau jangan lukis mana bukan-bukan. Okay. Clear. Ustaz nak tanya, makmum imam baca Al-Fatihah, kita ikut baca dalam hati atau baca lepas imam baca Al-Fatihah? Lepas imam baca tu kita ikut. Lepas imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Dapat. Ustaz, betul ke semua orang ada qarin yang ada dekat dia? Ya. Qarin tu apa? Qarin tu macam jin lah yang ikutkan kita. Kecuali Nabi SAW. Nabi SAW jin ataupun qarinnya telah diislamkan. Ustaz, apa hukum melukis gambar ibu atau bapa kita dan framekan dia? Kalau tak mendatangkan fitnah boleh. Kecil, tak besar sangat. Kau jangan potret terlalu besar. Tak boleh tuan-tuan. Takut mendatangkan bahaya dalam akidah kita. Okay, kalau sangat kecil, benda sikit-sikit tak apalah. Benda kecil, frame biasa, tak menjadi kesalahan. Okay? Clear? Benda biasa, simple. Kalau almari anak-anak ada gambar anime tak apa ke? Tak apa. Anak-anak gambar anime tak apalah. Tengoklah gambar apa, jangan gambar mengarut sudahlah. Okay? Clear? Teman, tanyalah soalan bab solat ni Dia tanya qarin lah, apalah. Saya bukan perubatan Islam. Itu bukan pakar saya. Okay? Bukan pakar pula. Bukanlah pakar sangat. Bukanlah saya punya bidang. Tu cerita dia. Ustaz, betul kan semua solat sunat tak payah baca iftitah? Tuan-tuan dan puan-puan, iftitah ni baca ke tak baca sunat hukum dia. Okay? Kau tanya Aidin, kau ingat dia ni apa? Pakar perubatan Islam ke? Bukan tuan-tuan. Saya bukan pakar perubatan Islam. Saya tak pandai. Ada yang tanya saya, Ustaz, bab kena santau lah sihir. Saya cakap pergi perubatan Islam. Saya tak pandai. Okay? Hari Jumaat ada solat sunat special tak? Solat sunat special? Tak ada. Sama je solat sunat. Cuma hari Jumaat ni hari special. Kau nak special macam mana? No bang. Special tu burger je tau. Sedap pula burger kan? Aduh. Ustaz, patutlah saya malam membaca. Rupanya sebab saya tak mengajar je. Tu saya lah. Nak baca saya saja, tuan-tuan tak berapa rajin. Tapi kalau mengajar, kita rajin sikit nak baca. Sebab tanggungjawab. Solat subuh di rumah, solat Isra' di tempat kerja. Boleh dapat pahala sama mengerjakan umrah ke Ustaz? Tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi tahu tuan-tuan dan puan. Sebagian ulama' mengatakan iya. Sebagian ulama' benda tu melibatkan hadis. Kalau bab hadis, tuan-tuan kena check balik. Okay? Tu saya kurang pasti. Pahala sama macam pergi umrah ke. Wallahualam. Dalam iftitah ada doa, bacalah. Betul, bacalah tuan-tuan. Dapat pahala. Clear? Baik tuan-tuan, kita pergi yang terakhir. 35. Okay? Suami diajak sembahyang berjemaah tapi tak nak. Apa hukum dia Ustaz? Suami tu tak berdosa. Tak nak sembahyang jemaah je kan? Kau tak nak sembahyang betul? Suami tak nak sembahyang jemaah je Ustaz. Tapi sembahyang sendiri dia sembahyang. Hukum dia tak adalah berdosa. Okay? Janganlah sebut burger Ustaz baru pukul 11 ni. Tengah puasa 6. Oh ya ke? Okay lah, saya tak puasa ini Jumaat. Ustaz, boleh ke guna langsir bentuk bumi Madinah atau Mekah? Boleh. Ustaz, kalau buat jamak, misalnya jamak takdim, solat zuhur dengan solat asar, nak mula asar dulu ke zuhur dulu? Zuhur dulu. Takdim mula zuhur dulu. Ustaz, boleh ke guna langsir? Dah jawab dah tadi. Sujud sejadah kot Ustaz. Apa tu? Apa yang sujud sejadah tu? Okay, yang last teman, yang ke-35. Meletakkan tangan di atas peha ketika duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Dengan meluruskan jari-jari tangan kiri sekira-kira berbetulan hujung jari itu dengan kepala lutut. Dan menggenggamkan jari tangan kanan melainkan jari telunjuk. Yang mana jari telunjuk itu diangkat sebagai isyarat ketika mengucapkan illallah. Okay, macam ni tuan-tuan. Bayangkan ni peha. Tuan-tuan letak tangan atas peha. Macam ni kan. Letak tangan sekali selari asyhadu an la ilaha illallah. Angkat jari tu kan. Itu sunat. Okay, itu sunat.
Dapat? Ustaz, macam mana nak qada lepas tapi tak ingat berapa banyak yang tinggal? Yakin berapa banyak kita tinggal? 7. Dapat Clear. Solat subuh di rumah tadi dah. Apa hukum suami poligami menipu isteri pertama? Nikah dulu baru bagi tahu isteri pertama. Berdosa. Bukan kena minta izin tu. Maksud dia, janganlah kita ni menipu. Macam itulah. Ni cerita poligami lah tuan-puan. Saya tak tahulah sebab saya tak berpoligami. Okey. Dah kalau berani poligami, beranilah tanggung sendiri. Beranilah hadap sendiri. Okey. Kau jangan tanya Dan tak tahu. Tu tanya sebab ada ustaz kata, solat Isra' ada kaedah, subuh perlu Jumaat, tak boleh buat sebarangan. Tak adalah tuan-puan, pandangan tu tak adalah. Tak adalah pandangan tu semestinya. Memang ada pandangan sedemikian. Tapi saya tak memberatkan perkara tersebut. Solat kat rumah pun boleh. Cara kira qada start umur awak balik, darab berapa hari awak dah tinggal. Masalahnya dia tak tahu berapa hari dia tinggal. Dia pun tak tahu. Ambil yang paling yakin. Solat qada masa kecil-kecil tu buat sekarang boleh gabung solat sunat ke? Kalau isteri tegur suami tak solat, berdosa ke isteri? Tak berdosa. Saya ibu tinggal nak solat jemaah di masjid pada hari Jumaat aja, boleh ke ustaz? Sebab tak pandai solat sajadah. Tak pandai solat sajadah, sujud sajadah. Boleh? Tayar akhir masa angkat jari telunjuk, jari ibu nak letak di mana? Angkat macam tu. Ibu jari letak kat bawah. Macam tu. Okey. Kalau 10 tahun, 10 kali 36 atau 365 kali 5. Boleh juga. Assalamualaikum Ustaz, tayar akhir dah. Nak tanya kalau orang sakit berwuduk cara tayamum tapi boleh je wuduk air disebabkan sakit. Mana anggota yang boleh kena air, kenakan air. Mana yang tayamum. Tapi kalau tayamum semua pun boleh. Muka dengan tangan je lah. Imam baca Fatihah, kita baca iftitah, boleh ke? Tunggulah imam tu habis baca dulu. Ustaz, macam mana hukum ni investasi emas digital Ustaz? Invest dalam emas digital, public gold dan sebagainya. Apa hukum dia? Hukum dia harus. Yang penting bayar zakat. Tak bayar zakat jadi haram. Itu je. Ustaz, jatuh talak ke kalau suami lafaz melalui WhatsApp? Kena pergi pejabat agama, rujuk. Kena usaha qada tu yang dah tinggal. Takut mati dalam keadaan tak usaha qada salat. Takutnya, ya, usahalah. Cukup tak cukup? Wallahu'alam lah. Itu biar Allah tentukan. Okay. Ustaz, sebelum keluar rumah nak umrah ada apa ni? Tak faham saya. Isteri tegur suami solat tak dosa. Tegurlah. Masalahnya. Ustaz, boleh ke lepas kita solat sunat qabliyah subuh, lepas tu terbatal wuduk, pergi ambil wuduk, sambung solat subuh? Boleh. Tak ada masalah. Dapat? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Clear? Boleh? Jelas. Jangan saya buka songkok sekejap. Sakit pula kepala. Dah tak nampak ustaz kan buka songkok. Allahu Akbar. Tuan-tuan, minggu ni pergi open house mana? Tanya open house kan. Allahu Akbar. Jelas, loud and clear. Alhamdulillah. Boleh ke seorang wanita solat guna baju yang membentuk tubuh tanpa guna telekung? Tak boleh. Melekat pada tubuh tak boleh. Pergi soalan teman. Ustaz, tak balik kampung raya ke? Balik. Hari tu dah balik dah. Ustaz, boleh ke isteri goncang katil gerak suami bangun solat? Boleh? Tak ada masalah. Ustaz, Aidil kurus dah. Janganlah. Mana ada kurus? Kamera je kot ni. Perkara sunat apa kita boleh buat hari Jumaat ni? Banyak. Potong kuku, mandi sunat Jumaat, baca Al-Kahfi, 10 ayat awal, 10 ayat akhir, bersedekah, datang awal ke masjid bagi lelaki, memotong janggut dan misai bagi lelaki. Banyak. Sedekah Jumaat. Sebab tu banyak buat infak Jumaat, sedekah Jumaat. Okey, apalagi teman wakaf. Itu semua perkara-perkara sunat tu pada Jumaat. Ustaz, anak tak solat dan nasihat, adakah ibu akan menjawab di akhirat nanti? Tidak. Okey, dan nasihat terlepas. Ustaz, kalau suami tidak pernah solat selama menikah itu gimana ya Ustaz? Hukum dia suami itu berdosa. Alhamdulillah, jawapan Ustaz clear lagi jelas. Alhamdulillah. Ustaz, solat istikharah boleh buat waktu duha ke? Boleh. Istikharah ni tak ada waktu, bila-bila boleh. Dia bukan solat sunat berwaktu. Ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betul ke ketika datang haid tak boleh bercukur? Apa pula tak boleh? Boleh. Tak ada masalah langsung. Okay? Wanita tu dah haid nak bercukur. Maksudnya bercukur bulu-bulu kemaluannya. Boleh. Tak menjadi haram pun. Okay? Tak menjadi haram. Saya jawab terus serang ni teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kalau kita solat sunat duha kena berturut. Apa maksud berturut tu? Sebelum meninggal suami saya ketika solat banyak dia lupa ketika solat. Tak apa, dimaafkan. Ada ustazah kata solat qada buat saja dapat juga pahala solat sunat. Betul tu yang saya cakap. Faham. Alhamdulillah. Terima kasih ustaz. Ratu Syahadah, kebersihan perlu. Ya. Mana lebih baik ikut suami pergi masjid solat berjamaah atau solat di rumah je ustaz? Ikut suami. Sebab pergi dengan suami kan, boleh lah, tak ada masalah. Bagi seorang tu kena tengok. Ustaz, macam mana nak buat, kenapa hukumnya tak bayar zakat fitrah? Kena bayar. Terlepas waktu bayar zakat fitrah, hukum dia berdosa tapi wajib bayar juga. Bayarlah online. Kalau malu segan bayar online. Tapi dah terlepas waktu ustaz, haram lah. Haram tak haram, dosa tak dosa. Minta ampun kepada Allah. Tapi bayarlah. Bayar tak kena bayar. Ustaz, lepas asar boleh buat solat taubat? Lepas asar nak buat solat sunat taubat? Tak boleh. Bagilah renggang masa sikit. Sedekah Jumaat ada waktunya. Daripada subuh Jumaat sampailah sebelum azan maghrib Jumaat. Itu masih dalam hari Jumaat. Mana yang patut didahulukan, niat solat qada atau solat sunat? Niat solat fardu, qada setiap waktu. Buat fardu dulu, lepas tu buat qada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tak Ustaz syorkan untuk pondok yang sesuai makcik nak memperbaiki segala ibadah? Makcik dekat negeri mana? Kena cari dekat negeri mana? Okay. Negeri Sembilan saya tahulah. Negeri lain saya tak tahu. Ustaz, solat sunat istigharah bila-bila waktu boleh buat ke? Dah jawab dah tadi. Ustaz, solat duha buat 4 rakaat salam dan sambung lagi 4 rakaat. Boleh tak Ustaz? Boleh. Kalau mula puasa 6 hari Jumaat, boleh ke Ustaz? Boleh, tapi tak digalakkan puasa pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Ustaz, boleh ke solat subuh dulu baru solat sunat sebelum subuh? Boleh, Nabi pernah buat. Okay. Ustaz, wirid dan doa dilakukan selepas solat fardu dan sunat atau selepas solat fardu dulu, mana yang baik? Lepas solat fardu terus kita wirid. Okay. Tapi nak buat solat sunat pun boleh, tak ada kesalahan tau. Benda ni benda simple. Ustaz, ada orang tak nak ganti puasa, dia tunggu dia mati, dia suruh ahli keluarga dia bayar fidyah puasa yang dia tinggal. Jawab dengan dia, jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Settle. Dia tak nak ganti puasa, dia kata tak apa, biar aku mati nanti. Aku tak nak ganti puasa, biar aku mati, biar ahli keluarga yang gantikan. Kau ingat dalam kubur tu kawan-kawan kau. Kau ingat dalam kubur tu malaikat yang membantai tu, malaikat tu kawan-kawan kau. Malaikat tu kita punya kawan-kawan. Malaikat tu kau punya best friend. Kau tak tahu kau dia balun kau macam mana? Tu jawapan dia. Dia suka hati je. Orang tu sengaja tak nak ganti. Dia tunggu mati nanti biar suruh ahli keluarga yang ganti. Kau gantilah aku mati nanti. Jawab dengan dia. Kau ingat dalam kubur tu yang bantai kau tu kawan kau. Member-member kau. Kau ingat dia bantai pakai apa? Malaikat tu weh. Cakap macam tu. Keluar negeri Sembilan ni kan. Garang dah. Suka hati je. Jangan salahkan orang yang tanya tu. Dia tanya bagi soal orang yang bertanya. Cakap dengan dia. Cakap dengan dia, "Meh, try aku sobat kau dulu. Sobat kau pakai rotan. Sakit tak? Sakit? Malaikat lagi bergandu-gandu sakit dia." Betul? Sengaja tak nak ganti? Assalamualaikum. Kalau suami tak pernah bagi duit nafkah tapi dia belanja ikan sayur. Kena tahu dulu duit nafkah dengan duit belanja tu berbeza Makan dengan family dengan solat zuhur mana yang patut ikut? Tengok keadaan. Kalau masa nak habis, solat dulu. Okay, clear. Sobat. Yalah. Boleh lah macam tu kan? Jumaat Sabtu Ahad tak boleh puasa ke Ustaz? Contoh puasa 6. Tak digalakkan. Okay, tak digalakkan. Tak boleh tuan-puan. Janganlah sekali-sekali kau nak suruh orang ganti puasa kau pula kan? Dan kalau kau tahu dah usaha, lepas tu kau meninggal dunia. Dia ingat malaikat dalam kubur tu kan kawan dia kan? Dia tak tahu kalau kena sebat dengan malaikat dalam kubur tu macam mana. Sebat kat dunia pun menggelupur. Janganlah cakap macam tu kan. Cubalah usaha ikhtiar. Okay. Jangan cakap direct tu kan. Assalamualaikum Ustaz. Dalam musafir kita terlepas enggak buat jamak qasar. Bolehkah kita buat qada jamak qasar? Enggak boleh. Terlepas jamak dan qasar time musafir. Dah sampai ke tempat kita. Contohlah maghrib dengan isyak terlepas. Bangun subuh tu Allah tertinggal solat. Boleh tak nak jamak dan qasar untuk qada? Tak boleh. Solat tamam. Solat sempurna balik semula. Mana dia tahu yang keluarga dia akan bayar fidyah setelah dia mati? Betul juga tu kan? Mana dia tahu kan? Dia boleh call ke? Ustaz, boleh ke kalau mandi wajib tak ambil air semayang? Boleh?
Salam besar kalau ganti solat waktu bila-bila pun boleh kan? Boleh? Okay. Kalau puasa masa kecil tinggal, sekarang buat puasa qada, boleh niat sunat sekali tak? Boleh? Kalau kita puasa juga, macam mana hukumnya Ustaz? Hukum dia tak digalakkan lah. Hukum dia makruh. Jumaat puasa Sabtu Ahad ni hukum dia makruh. Okay? Jangan kau puasa 1 Syawal lah, itu sudah. Apa hukumnya orang yang tak berpuasa ketika musafir? Hukum dia harus. Musafir tuan-tuan memang ada kelonggaran untuk tak berpuasa. Walaupun dia naik kapal terbang sejam. Okay? Kapal terbang sejam kot. Dan apa yang kau penat ni, bukan kau bawa kapal terbang tu pun. Tapi tak nak puasa juga. Hukum dia harus. Tapi jawapan saya, puasalah. Kau nak ganti 1 hari sebabkan perjalanan ke Allah. Bukan penat pun. Kecuali yang drive kereta berjam-jam, berbelas-belas jam. Drive kereta tuan-tuan kalau berbelas jam, ngantuk tau. Jam pula tu tuan-tuan, ya Allah ngantuk. Kena pula tengah hari pukul 1. Puasa pula tu nak balik kampung hari tu kan. 16 jam sangkut jam. Aduh, kalau kena lah makan kuaci ko, makan kopok ko kan. Segar sikit mata. Minum air Red Bull ko contoh. Nescafe ko kan. Segar sikit. Ketika itu dia terpaksa. Kalau tak ngantuk, langgar lah kereta depan garang. Isteri dia tak boleh drive kan. Isteri dia tak pandai drive contohlah. Dia je yang boleh drive. Dia pun minum. Dia berbuka puasa. Sebab musafir. Boleh. Okay. Yo, saya tahulah tuan-tuan. Saya pernah sangkut jam. Tak adalah 16 jam. Saya tak balik Kelantan. Tapi sangkut jam tuan-tuan. Sejam mata jalan, saya balik Kuala Pilah. Hari kedua saya balik Kuala Pilah tuan-tuan. Bukit putus tu kan, ya Allah. Hai, putus harapan. Hari kedua saya balik Kuala Pilah tuan-tuan, dekat Bukit Putus. Dia punya jam tuan-tuan, kat bukit tu je 30 minit tau. Saya cakap macam mana orang Kelantan boleh 16 jam ni. Saya mentabik spring lah orang Kelantan Pantai Timur ni kan. Saya tak boleh tuan-tuan. Kalau itu pun orang rumah saya cakap, kalau jam teruk, patah balik lah. Hampir-hampir nak patah balik tau. Tak tahan jam tuan-tuan. Setengah jam je pun. Meriah, memang meriah tuan-tuan. Kalau dah melekat macam tu. Sebaik time tu hari raya, bolehlah makan kuih ke, kopok ke kan. Ni kalau puasa tuan-tuan nak makan apa? Kalau tak ngantuk, tengah hari kan kita ngantuk puasa kan. Ketika itu boleh berbuka. Musafir. Okay? Dapat? Sama je tuan-tuan. Jam tetap jam. Okay. Tak boleh lawan orang Kelantan Ustaz. Itulah saya memang tabik spring orang Kelantan. Saya tengok dalam TikTok pun dah sesak tuan-tuan. Saya tengok kat TikTok pun dah sesak nafas tau. Saya tengok pun sesak. Tengok baru tuan-tuan. Saya 2 jam dekat Bukit Putus Ustaz. Ya Allah, lamanya. Baik baliklah tidur. Tapi orang dah biasa tuan-tuan kan. Kemeriahan. Oh, balik kampung. Oh, balik kampung. Itulah dia. Masalah anak saya tu, duduk diam dalam kereta. Tu saya geram tu. Kejap ke depan, kejap ke kiri, kejap ke kanan, kejap pegang itu, kejap pegang ini. Dia buka tingkap, dia tutup tingkap. Tu masalah dia. 2 jam kan Bukit Putus tuan-tuan. Saya setengah jam je. Sebaik setengah jam je. Saya hampir-hampir tuan-tuan. Kalau lebih pada setengah jam, saya cakap patah balik kan rumah saya. Kita ikutlah jalan lain ke, kita pergi esok ke, kita pergi subuh esok ke. Kan? Aduh. Hai. Istikharah bila-bila waktu boleh buat Ustaz? Boleh. Istikharah bila-bila masa boleh. Okay? Clear. Ustaz, saya solat duduk, selalu was-was dah buat ke belum antara sujud? Lepas tu baca semula. Boleh ke? Mungkin tekanan dah jadi 2 kali baca. Boleh ke? Boleh. Dimaafkan. Clear Ustaz pergi rumah mentua ke tu? Tak. Kuala Pilah tu rumah nenek saudara isteri saya. Isteri saya, nenek dia dah meninggal. Tapi nenek saudara dia lah. Biasa berkumpul di Kuala Pilah tu tuan-tuan. Pergilah Kuala Pilah. Kat Bukit Putus tuan-tuan. Putus harapan saya. Jam teruk. Kan? Tapi orang Kelantan memang power tuan-tuan. Saya jam setengah jam pun dah stres tau. Sebab anak saya tu duduk diam. Tu masalah anak saya tu. Masalah dia kan. Aduh, anak saya aktif tuan-tuan. Walaupun dia perempuan, dia punya aktif tu. Mana energi dia dapat tak, saya pun tak tahulah. Misal kalau dah puasa, kalau dah puasa Rabu, Khamis, Jumaat nak sambung boleh. Tapi kalau baru nak mula puasa hari Jumaat, tak digalakkan. Sejauh soalan tadi. Fidyah perlu digandakan tak? 40 tahun tinggal puasa buat pelan-pelan. Fidyah ganda. Tapi tuan-tuan, kalau di Negeri Sembilan, website MAINS, website Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, dia boleh ikut 2 mazhab. Mazhab pertama Syafi'i, mazhab kedua Hanafi. Hanafi murah sikit tuan-tuan. Okay? Dua-dua mazhab boleh tuan-tuan. Tak nak memberatkan kita.
Sebab tak biasa, orang Kelantan dah biasa. Betul, sebab saya tak biasa. Betul. Orang Kelantan ni dah biasa, saya memang respect lah kan. Macam Ustaz Zul, Bazli. Hai. Bunyi cicak tu man. Ustaz, apa hukum puasa hanya niat nak qada solat sahaja? Puasa hanya niat nak qada solat? Apa soalan ni? Puasa tapi nak qada solat. Apa kena mengenur tu? Okay. Kalau hari putih, hari Jumaat hingga Ahad, okey tak nak puasa Ustaz? Kalau macam tu boleh. Sengaja nak puasa tak boleh. Kalau ada sebab-sebab tertentu boleh. Jika dah puasa hari ni, elok terus atau berbuka. Kalau dah puasa hari ni boleh lah. Tak apalah. Sebab puasa je lah. Cuma tak digalakkan. Tu je. Dah puasa teruskan lah. Tak ada masalah. Benda bukannya haram. Benda haram lain lah tuan-puan. Kampung Ustaz kat mana? Kampung saya dekat Melaka. Kampung rumah saya dekat sini je, Seremban. Tapi kampung nenek saudara dia dekat Kuala Pilah. Boleh tuan-puan lama pula menjawab soalan dengan tuan-puan ni kan. Kita berhenti sampai nombor 35. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah tuan-puan, insya-Allah minggu depan kita sambung Minggu depan kita buat jualan tau. Ustaz, nak mandi wajib haid kena niat dulu ke atau bersihkan badan dulu baru niat? Air kena baru niat. Okay? Niat dulu pun boleh, air kena kat anggota badan niat pun boleh. Boleh ke batal puasa qada bila didesak? Didesak oleh siapa? Qada tak boleh batalkan sesuka hati. Ustaz, bagi nama Pondok Negeri Sembilan, PM saya. Meriah soalan yo. Betul ke Ustaz? Kalau niat puasa qada berdosa berbuka? Betul. Dengan sengaja tak boleh. Kau dah qada kan? Qada tu gantilah tuan-puan. Ustaz, kita duduk KL, boleh ke bayar fidyah ganti puasa tu kat Negeri Sembilan? Boleh. Tapi sebaiknya dekat tempat mana kita dapat sumber pendapatan. Ustaz, ajar cara kiraan fidyah puasa secupak. Kalau Negeri Sembilan, RM1.90, RM1.80, lebih kurang. Kali dengan berapa hari tinggal. Dia ikut negeri masing-masing tau. Ikut negeri masing-masing. 1/4 daripada harga zakat fitrah. Zakat fitrah RM7.50. Contohlah. Negeri Sembilan. 1/4 daripada RM7.50. Itulah kadar fidyahnya. Boleh? Ustaz, kalau istihadah solat jamak kena salin panty liner. Kalau di RNR jauh tandas. Kena juga. Istihadah kena salin lah tuan-tuan. Sebab darah penyakit. Yang penting kena rawat lah. Kena betul. Kena bersihkan. Bersihkan. Okay. Dapat. Ustaz, nama Ustaz siapa? Nama saya Ustaz Aidil. Kenapa tu? Boleh ke niat ganti puasa? Boleh tak kita niat Syawal baru niat qada? Tersilap. Niat qada dulu. Okay. Boleh tuan-tuan? Dah 11.58. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Terima kasih pada mak ayah, abang kakak, atuk, wan saya sudah hadir masuk bersama dengan saya. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa pada minggu hadapan, hari Isnin hingga Jumaat jam 11 pagi. Tuan-tuan, Isnin hingga Jumaat 9.30 pagi masuk live di akaun TikTok Ustaz Aidil Official. Belajar tadabbur dengan saya. Isnin hingga Jumaat masuk jam 11 pagi di akaun TikTok Ustaz Lah Official. Okay? Tuan-tuan masuk nak berjumpa saya kan? InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan. Maaf segala salah dan silap, kekurangan, ketelanjuran bahasa, kata dan sebagainya pada saya. Maaf tuan-tuan kalau salah dan silap. Jumpa lagi. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya live Isnin ke Jumaat je tuan-tuan. Weekend tak ada Isnin Jumaat 9.30 pagi akaun TikTok Ustaz Aidil Official. Isnin ke Jumaat jam 11 pagi akaun TikTok Ustaz Lah Official. Safe tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan jumpa lagi. Maaf segala salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.